Dengan bola sepak Liga Perdana 1, tangga teratas Liga terus dikuasai Pulau Pinang yang menambah 3 lagi mata selepas mengalahkan Pahang 1-0 semalam. Bagaimanapun masih terlalu awal buat naib juara Piala FA itu untuk mendabik dada dengan persaingan makin rancak di kelompok teratas. Selain Selangor dan Perak terus mengikori rapat, Sarawak dilihat antara pasukan yang mampu menggugat penguasaan Pulau Pinang. Sarawak semalam turut membawa pulang 3 mata selepas mengecewakan Johor 2-1. Beraksi di hadapan penyokong sendiri, Pulau Pinang harus memastikan kemenangan bagi mengukuhkan cengkaman di Persada Liga. Mereka tidak menunggu lama menerusi jaringan tunggal perlawanan oleh Moy Kok Hong pada minit ke-11. Gol hasil rempatan kencang Fauzi So pada jarak 25 meter yang disambar tandukan Moy untuk menewaskan penjaga gol Muazzam Mohamad. Meskipun Pahang bangkit dengan aksi lebih kemas, kecemerlangan penjaga gol lawan Kamruzaman Hassan menyaksikan Pahang buntu mencari gol penyamaan. Sementara itu, Johor terus merana apabila kecundang di gelanggang sendiri tumpas 2-1 di tangan Sarawak di Stadium Pasir Gudang. Pasukan pelawat terlebih dahulu di depan menerusi gol pada minit ke-10 jaringan Zulkarnain Muhammad Puasa. Bagaimanapun, Johor berjaya menyamakan kedudukan menerusi Muhammad Fuad Yusof pada minit ke-27. Kegembiraan penyokong tuan rumah kembali berkecai apabila Samsul Napiah menyumbat gol kemenangan Sarawak pada minit ke-42. Babak kedua menyambung penguasaan Sarawak, namun tiada tambahan jaringan dapat disaksikan. Di Stadium Sultan Ismail Nasruddin Shah, Kuala Terengganu, Selangor yang tampil tanpa 2 tonggak utama, Zami Muhammad Noor dan Rusdi Suparman, masih mampu membawa pulang 1 mata. Bagaimanapun, Terengganu lebih dahulu membuka jaringan menerusi Sapian Wahid pada minit ke-11. Babak kedua, Selangor menampilkan aksi lebih kemas. Pemain pertahanan pelawat Muhammad Faizal Eshahar memusnahkan impian Terengganu apabila menjaringkan gol penyamaan pada minit ke-68. Di Stadium Likas Kota Kinabalu, Sabah mencatat kemenangan tipis ke atas Perlis. Separuh masa pertama berlangsung agak hambar apabila kedua-dua pasukan gagal memecah kebuntuan gol. Namun kemasukan Suharmin Yusof pada babak kedua membawa tuah kepada Sabah. Bekas pemain kebangsaan ini menjaringkan gol kemenangan berpunca daripada hantaran Mokhtar Dayoh pada minit akhir perlawanan. Dengan kejayaan ini, Sabah menghidupkan kembali harapan untuk bersaing dalam Piala Malaysia.